Okay, WNJ 9540. Ni gearbox kita dah turun So minyak gearbox kena tukar sebab dah kurang satu, dah hitam satu. Okay, terletak tepi. Flywheel ni flywheel cak ayam. Dia punya berat pun tak berat mana. Lagi satu tak ada chop. Kosong Gigi dia kalau kata boleh pakai, cuma tak cun, tak padu aja tu. Lepas tu kelas dia kita tengok sini pun nak habis, bajet tukar 3 spring satu, lepas tu dia goyang. Spring ni dia dah goyang lepas tu. So tak sedap bawa, gegar. Dia punya cover pun dah makan. So kalau nak cantik tukar tancung 4 spring, confirm padu. Kat bawah ni keadaan dia. Ni water jacket ni pernah tukar kan. Kalau dah pernah tukar, kita tak payah tukar dah lah sebab dah cantik, tak ada masalah. Leaking pun tak ada ni. Ni sebelum ni pernah leaking ni. Cuma ni dah tukar. Leaking minyak hitam ni ada sikit. Ni kalau boleh kita cuci nanti, kita bersihkan. Kita selit gam sini dalam ni biar tak leaking lagi. OC flywheel ni pernah tukar kan. Kita check lah nanti, kalau keras kita perlu tukar. OC flywheel. Gearbox jadi kita bawa keluar dulu. Okay, ni gearbox ni gearbox kita tengok sini leaking dekat ni speedo gear satu dengan ni. So apa ni, kita buka kepala ni, lepas tu kita servis. Ni ada o-ring dengan oil seal ni. Lepas tu oil seal long shaft nak cantik tukar. Bearing class dah bunyi. Batang gear 4 okey. Bearing gear 4 boleh pakai ni. Nanti kita check oil seal class shaft. Takut dah keras, nampak kotor. So nanti kita cuci sekali lah. Okey, terima.